Korang tahu tak pizza ni mula daripada mana? Dulu pizza ni cuma roti lepeh di Itali. Topping dia simple je, tomato dengan keju. Tapi daripada situlah dunia mula kenal makanan yang semua orang suka ni. Tapi kat Malaysia ni, kami di Nusantara Pizza nak lebih dari sekadar ikut tradisi. Kami mula dari satu dapur kecil dekat Setia Alam. Setiap hari buat R&D, uli dough sendiri, ubah cara rehat dough, cari rasa yang paling lembut dengan unik. Bila rasa tu dah kena, kami pindahkan semua ke Nusantara Village dekat Jeram Selangor ni. Sinilah lahirnya cita rasa baru, gabungan Itali dan Nusantara. Macam pizza biryani, asam pedas, sambal petai. Kami nak setiap potongan pizza tu ada jiwa Malaysia. Rasa tempatan, suasana kampung moden dan pengalaman makan yang tenang. Jadi, kalau korang tanya pizza ni sebenarnya mula dari Itali, tapi dekat Jeram Selangor ni, Nusantara Pizza bagi nafas baru kat sejarah tu. Korang tahu tak sejarah pizza ni mula macam mana? Sekarang korang dah tahu. Dan rasa dia, korang kena datang sendiri, cuba dekat sini. Korang tunggu apa lagi? Kalau tak dapat datang, boleh order je delivery kita, hantar sampai Puncak Alam. Jadi